Pemimpin yang ada pada orang balas-badan. Melayu berdaulat ialah Melayu berdaulat, betul atau tidak? Kita duduk di sini tengah-tengah matahari panas macam ni tuan-tuan. Satu matlamat sahaja, untuk mendaulatkan bangsa Melayu dalam negara kita. Betul tak betul? Bangsa kita berdaulat, bermakna agama ini akan selamat. Bangkit Islam! Bangkit Islam! Daulat, daulat! Daulat, daulat! Daulat Melayu! Daulat Melayu! Kami berhimpun di bumi ini, ya Allah. Kami berhimpun di tanah tumpah kami, ya Allah. Kami berhimpun di depan syurga ini, ya Allah. Semata-mata kerana menyambut seruan-Mu, ya Allah. Semata-mata menyahut seruan-Mu, ya Allah. Ini sama yang saya sebutkan. Mana bangsa Melayu yang kata ini untuk membawa maju, saya kata bersih. Mengalir. Ini Melayu kita kena sedar sebenarnya. Sebab tu saya bersama dengan dua orang, saya tengok macam mana air mata kampung Sungai Baru mengalir, tuan-tuan. Saya tengok macam mana pengkhianat bangsa Melayu. Dia kata kita ambil kampung Sungai Baru untuk buat pembangunan. Dia kata untuk berikan rumah yang lebih selesa. Tetapi faham ke tidak? Ini adalah satu penindasan. Ini adalah suatu pencegahan. Kezaliman dan penindasan telah pun berlaku di tanah kami di kampung Sungai Baru. Belum wujud lagi akta URA. Kami di sini di kampung Sungai Baru telah pun dilakukan secara zalim. Mereka tidak mendapat 100% persetujuan, tetapi dah halau penduduk dan tak sabar nak ambil mana kami. Mesej kita bila kita tentang URA, kita nak supaya akta ini dikaji semula. Kita nak supaya akta ini mengambil kira suara penduduk. Sekarang ini tak ada URA lagi. Dah ada isu dekat kampung Sungai Baru. Tak ada URA lagi. Dah ada isu. Kita ajar buruk-buruk ini. Ingat, saya nak balik ini dengan mesej. Kita ajar je orang ini supaya jangan lagi hina kita. Kita tengok tindakan-tindakan kerajaan sekarang lebih seperti mendengar apa kehendak DAP. Ini yang kita bimbang. Banyak perkara-perkara tadi yang saya kata kebimbangan tu makin akan hari makin teruk. Dan apa lagi yang kita lebih bimbang bila kerajaan ni akan diperintah oleh parti keluarga. Sekarang dah ada parti keluarga, jelas. Jangan ingat hanya kawasan Melayu saja yang akan affected. Apa jadi kalau ia terjadi dekat kawasan Cina majoriti? Dekat kawasan India majoriti? Bukankah itu satu kegusaran pada anda semua? Anda dipaksa untuk menerima nilai pampasan yang tidak masuk akal, di mana anda tak boleh buat apa-apa kerana itu di bawah akta URA. So ingat isu berkenaan dengan akta URA ni bukan isu Melayu. Ia adalah isu semua bangsa, di mana semua agama akan terkait jika anda miskin. Hari ini sekali lagi dalam sejarah yang mana orang Melayu berhimpun secara aman menunjukkan protes mereka terhadap kezaliman yang sedang berlaku hari ini dalam negara kita, khususnya kepada orang Melayu. Dan ini satu bukti bahawa orang Melayu ini bukan orang yang ganas, ekstremis yang seperti dimainkan oleh pihak-pihak tertentu. Dan himpunan hari ini saya rasa sambutan cukup baik, walaupun tak sama macam Aisyah, tetapi hari ini yang turun ini membuktikan
bahawa orang Melayu adalah orang yang tertib tetapi tegas dalam pendiriannya. Adalah sebagai permulaan sebenarnya di sini, dan saya yakin bukan sahaja saya yang terasa apa yang berlaku ni dari segi penindasan dan kezaliman yang berlaku, tetapi saya yakin dengan ada himpunan yang macam ni, ramai sokongan yang memberikan tu sangat padu, sangat ramai, di mana mereka sendiri pun telah pun merasakan impak penindasan ataupun kesengsaraan yang tengah berlaku sekarang ni. Apa yang berlaku di Kampung Sungai Baru sekarang ni, mereka masih lagi meneruskan dengan merobohkan, yang kat mana ada berbaki lagi 3 flat. So lagi 3 tu, satu ni dia dah run up juga, berbaki lagi 2, dan mereka telah pun merosakkan flat yang berbaki tu. Walaupun macam kita katakan sebelum ni, bila ada isu yang dah dimasukkan ke mahkamah, apabila bertindir dekat situ sepatutnya pihak pemaju perlu berhenti, tetapi mereka tetap meneruskan. Dan macam kita katakan kat sini, mereka yang bertanggungjawab ataupun berperanan yang ada kuasa sepatutnya boleh membantu untuk menghentikan kerja-kerja ni, tetapi perkara itu tak berlaku, dan pihak pemaju masih lagi meneruskan kerja-kerja di Kampung Sungai Baru, memusnahkanlah tempat kami.